Hai semua, video kali ni Sarah nak tunjukkan cara guna baja super subur dengan betul dan lagi efektif untuk pastikan pokok abang akak lagi sihat dan subur lepas ni. Langkah pertama, pastikan abang akak siram dulu pokok kesayangan abang akak ni. Ini sangat penting untuk pastikan tanah dan akar pokok dapat menyerap baja dengan baik. Yang kedua, pastikan abang akak goncang dulu botol baja super subur ni untuk sebatikan segala nutrisi baja super subur dalam botol ni. Langkah ketiga, abang akak sembur je kat bahagian daun, kat bahagian batang dan juga pangkal pokok ni. Pastikan semua bahagian tanaman terkena semburan untuk hasil yang lagi terbaik. Sarah nak kongsi satu lagi tips tambahan. Pastikan sembur sekali seminggu dengan secara konsisten untuk hasil yang lagi baik. Sembur pada waktu pagi ataupun lewat petang. Dan elakkan sembur pada waktu tengah hari, waktu cuaca tengah panas. Senang je kan? Tunggu apa lagi? Dapatkan baja super subur sekarang.